Semua anjing ni tidak boleh kita bunuh, melainkan dua jenis anjing. Faham? Dua jenis anjing je boleh bunuh. Ada soal bunuh anjing. Faham? Anjing boleh bela tak? Orang Islam boleh. Bukan dalam rumah. Soalan dia boleh bela ke tak? Dalam rumah hukum lain. Faham? Kalau tanya boleh bela ke tak? Boleh. Faham? Apa syarat belanya? Syarat yang pertama, bela kerana jaga tanaman. Boleh bela. Faham? Macam orang dengung, orang pula kengga, orang macam dia tanam sayur tepi patah. Kalau dak bubuh anjing, datang ke kaca makan habis. Faham? Dia tak anjing, sekebung seekor anjing, ke dak hari. Faham? Jadi bela jaga tanaman. Kita ni ada duduk di Makuk ni, nak ada kebun riang bukit tu, nak pergi 20 kilo hari-hari dak dak tak. Faham? Kita pun letak jaga. Jadi letak jaga. Pasal pagi-pagi jaga sedawa bau deriang mulut jaga. Faham tak? Sama tak? Ni mari duana tak tahu jadi sedawa bau deriang lama mulut je. Tak? Kita pun bela anjing seekor. Anjing jaga kebun. Betul tak? Boleh. Hukumnya harus. Nabi kata. Faham? Nabi buat mustasna, buat kecuali anjing yang jaga ternakan, anjing jaga kebun. Anjing yang jaga rumah kerana orang curi, gudang-gudang ada orang jahat ropok sambung, kita letak anjing, hukumnya harus. Faham? Boleh? Boleh bela, tidak salah. Okey? Macam anjing yang diletakkan di rumah-rumah bekeng-bekeng di ni. Ada 3 atau 4 jenis anjing yang dilatih di Johor tu. Anjing tu mahal lah. Kalau anjing kita beli awal-awal tu 2,000 seekor, Rottweiler 2,000 seekor. Wagi di sekolah dia, kolej dia tu, tubik kolej 6,000 seekor. Tu anjing jaga rumah. Faham? Dia buh gudang, buh store barang-barang, tidak orang masuk coh. Dia bubuh anjing kat gudang tu. Anjing tu Rottweiler hidup gini malah dak hidup, dia kejar mata. Dia bukan macam anjing rumah Cina. Dak gak tu. Tu ayam goreng nyak tu. Rottweiler hidup gini depan gudang. Ada orang mari pegang. Wow! Nampak? Lecak terbalik mutu-mutu. 3 utai bukit dengar. Kekuatan dia salok. Tak? 6,000 7,000 seekor. Faham tak lagi? Kaki pendek tubuh katang itu. Daya pegang itu tubik isi, tubik tulang kaki. Tak? Jangan main. Tak? Boleh. Tapi jangan bela dalam rumah. Bela dalam rumah Nabi tak suka. Orang duk peluk anjing apa semua tu, dia tak suka Nabi. Kerana Nabi tak suka anjing. Nabi perangai dia, akhlak dia tak suka anjing. Walaupun dia kata boleh bela, tak, tapi dia tak suka. Kita lah ni orang Melayu nak jadi orang kafir, bela anjing, peluk anjing, cium anjing, tidur dengan anjing. Nabi datang, Nabi ni khabar, kalau anjing duduk di rumah, malaikat yang datang ke rumah mendoakan kebaikan tak mari. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun. Sesungguhnya malaikat tidak datang ke rumah yang ada di dalamnya anjing. Jadi kalau nak bela anjing boleh kerana ternakan, jaga kebun dan sebagainya. Jangan bela dalam rumah. Faham? Letak di belakang dan letak di tempat yang sepatutnya. Anjing buruan harus pada syarak. Faham? Kita latih anjing. Kita latih anjing. Dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada. Al-mu'allamin, anjing-anjing yang dilatih. Faham? Boleh. Kita latih anjing, kita buat pergi bukit untuk berburu. Hukumnya harus. Anjing latih berburu ni dia bijak. Lagi kita tak kata kejar, dia tak kejar. Kita masa apa ada hutang, anjing tu akan duduk di kaki kita. Nari kacil depan, dia tak pergi. Kalau anjing yang tidak terlatih, kacil ni tak, dia pergi dah. Dia terekang lalu, mana anjing bodoh. Anjing terlatih, anjing buruan, kacil duduk depan, dia duduk kaki kita. Jadi tak pergi. Kacil tu boleh joget, dia tak pergi lagi. Lagi kita tak suruh, dia tak akan pergi. Kacil joget terus depan. Anjing tu habis kuat ni tengok tuang dia. Boh, nampak ni. Nampak tak? Dia tanya gitu.
Kita kata go, baru dia pergi. Dia pun pegang kacil, bahan tak tekak, mampu kacil, halal makan. Faham? Dengan syarat kita kata bismillah, niat sembelih, masih dia kerja lagi. Faham? Tu kelebihan anjing buruang, betul tak? Tapi kalau Tok Imam kekeh mampu kacil boleh makan? Tak boleh. Faham? Tu kelebihan anjing kekeh, Najis Mughalazah dia tu. Dia kekeh usaha, kekeh napuh, kekeh kacil, kekeh kijang. Kita yang suruh kerja, mati, halal makan. Jadi dua jenis anjing yang boleh dibunuh. Nombor satu, anjing gila. Anjing gila pun ada anjing gila. Anjing gila tahu. Anjing gila tahu. Anjing gila. Dia cakap seorang. Cakap anjing gila kan. Tak ada good cakap kau. Faham? Pakai telipar lain sebelah. Faham? Tu anjing gila. Buat apa bunuh anjing gila? Bawa penyakit. Hak kotor tu lah. Naik penyakit tu. Faham lagi? Kerana wabak penyakit. Okey. Yang kedua akur. Anjing yang gigit orang. Jadi yang kata ni anjing gigit orang ni dalam soalan ni boleh bunuh. Okey? Jadi anjing gila, anjing yang kekeh orang, itu anjing ghairu muhtaram, tidak dihormati syarak. Boleh bunuh. Faham? Dan kalau kita nak latih lain pada anjing nak buat jadi binatang buruang, boleh? Rimak? Boleh? Kalau mu pandai ajar rimah belang, jadi pemburu. Takut makan mu dulu. Tak nak latih. Tinggal kaki sekerak je. Tak ada masalah. Apa binatang boleh. Siput babi boleh. Tapi lambat siput. Nak kerja